Tali mesin rumput dah putih sebelah, tinggal lagi sebelah. Dan tapak tali ni pun dia dah patah sebelah. Boleh tengok dah sebelah. Kita boleh pasang tali, cuma kita kena ubah size sikit lah. Ataupun kita nak tukar tapak baru tu nampaknya kita kena tukar tapak kot. Tapi tak apa, mesin ni rumput pun tak banyak. Kita teruskan pakai lah, sebab dia ada lagi sebelah. Bila dia ada lagi sebelah, kita boleh pakai lagi. Kita pakai lagi. Lepas tu habis dah untuk satu ni. Kita pakai sampai habis lah, sampai dia punya lagi sebelah ni putih, ataupun dia punya tapak ni dah patah. Okey, di sebelah ni pun dah patah. Okey, jom kita sambung balik mesin rumput. Nampaknya tali kedua-dua belah telah putih. Dia punya tapak pun patah di bahagian tengah tu. Okey, puas hatilah sekali pakai. Kita boleh mesin rumput sampai habis. Sesuai lah untuk mesin rumput di tepi rumah. Rumput-rumput yang kecil-kecil tu, yang tak lihat, rumput-rumput yang tak menjalar. Okey, dah habis pakai dah. Tapak adapter tali mesin rumput gini pun dah habis dah. Tali pun dah habis, dengan sekali dia punya tapak pun dah habis. Okey, tapi tak apa, kita boleh tukar tapak tali ni kepada tapak yang lebih tebal lah. Ataupun nak guna tali yang macam ni pun lagi pun boleh. Tapi kita kena tukar tapak ni dulu. Tapak ni nampaknya dia telah putus di bahagian tengah tu. Untuk tali di bahagian tengah tu dia dah putih dah. Jadi bila dia putih, kita susah lah sikit nak masukkan dia punya tali. Jadi kita kena tukar tapak ni. Kita boleh masukkan sekali dengan dia punya tali mesin rumput yang macam ni. Dia punya tapak ni sangat nipis lah. Bila dia dah habis tali, dia punya tapak pun dah habis pecah untuk bahagian masukkan tali tu. Tapi tak apa, kita boleh guna tapak yang lain pula untuk letak kat sini. Lepas tu kita boleh masukkan tali lah, tali mesin rumput. Ataupun kita boleh beli tapak yang jenis bulat ke, ataupun tapak yang macam ni juga, ataupun yang lebih tebal. Kita boleh guna. Okey, itu saja untuk video kali ni. Kalau nak beli mesin rumput bateri ni, ataupun aksesori tali mesin rumput, ataupun tapak adapter tali mesin rumput, ataupun mata bilah, ataupun mata piring bulat, boleh tekan produk kat bawah. Harga mesin rumput bateri pun murah saja. Boleh mesin rumput di tepi rumah, belakang rumah, boleh. Saya juga buat mesin rumput batas bendang. Boleh tengok video-video sebelum ni. Memang boleh pakai. Ataupun nak beli tambahan bateri pun boleh. Boleh beli tambahan bateri ataupun yang 2 biji bateri, boleh. Jadi kalau kita tak mahu guna, kita boleh pendekkan batang macam ni. Kita boleh masukkan dia balik. Jadi dia punya batang pendek lah. Jadi kita boleh letak kat mana-mana, ataupun nak letak dalam beg ke kat mana-mana, ataupun nak sangkut lah. Dia ringan. Bila kita pakai mesin rumput ni, dia ringan. Best lah pakai. Tak lenguh sangat badan tu. Jadi kalau kita nak guna belah kiri pun boleh. Kita nak guna belah kanan pun boleh. Ringan. Okey, terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.